sampai 15,000 sekali masuk. And dia masuk luar negara. Oh, sebab mengaji. Aku tengok kau ke? Tapi ramai ke orang mengaji dengan orang negara pun ramai kan? Yes. Okay. Aku orang negara semua. Sampai yang paling gila Kaby Lim masuk. Siapa? Tu Kaby Lim yang masuk live kau? Dia masuk live aku. Serius? Dia bagi gift banyak apa tu? Ya Gift aku macam ni betul ke tak? Aku cakap ni betul ke? Aku tekan dia punya account tu 1 billion like. Ni memang confirm dia ni. Tapi dia Hafiz kan? Aku dah ada Hafiz. Yes. Time tu aku macam ni Hafiz. Aku tu macam, tapi dia tak reply lah. Aku cakap apa? Aku cakap Kaby Lim, if you get any request for me to read any surah. Oh jap, dia bukan duet. Dia bukan duet. Dia just masuk. Yes, dia masuk dia bagi gift je. And dia tak komen, dia komen love je. Okay. Dia tak reply pun. Macam ni gila ya. So along the way dalam live tu banyak gila. Artis masuk bagi gift, artis masuk bagi gift. So kat situ dah naik. Aku rasa follower aku dah naik dah dalam 100k kot untuk live. Tu yang dia masukkan naik sebab 100k sebab tu lah. Ya, sebab live sebenarnya. Sebab apa dia macam live stock kat situ semula-mula? Apa yang kau rasa cabaran kau kena hadap? Tak, tapi aku masa naik tu aku tak terfikir untuk untuk growkan dia pun? Tak. Oh. Aku tak ada fikir macam nak grow macam mana tak. Pada awal dia belum lagi lah. Faham? So macam sayang macam buat konten pula ngaji konten biasa je. So, asal kau suruh buat konten? So kita orang fikir macam kalau kan dah live kan dah bagi orang ramai. Okay. Kalau konten lagi ramai boleh